Hari ini kita nak pusing-pusing kuliah weekend. Hari ini hari Ahad. Tengok cuaca sudah gelap-gelap gelita. Kita menuju bukan Kejayaan, satu kegelapan di sana melihat. Ayo kita lihat Padang Kulim. Dulu orang panggil Padang Umum. Ada kecemasan, jangan potong. Jalan ini nama Kilang Lama, Pasar Malam Kilang Lama. Ke Pasar Malam Kilang Lama, pastikan jumpa ini Stadium Mini Keladi. Tapi kegelapan sedang menunggu kita. Sekarang kita di Kilang Lama. Dah kuning, harus berhenti. Inilah Kulim Kilang Lama Pasar Malam. Parking di tengah traffic light. Kulim saja tahu ada benda ni. Sekarang di Pasar Malam Kilang Lama. Terdapat pelbagai makanan di sini. Kiri kanan makanan. Orang Kulim kuat makan. Pasar malam besar, kiri kanan makanan, tetap tak jumpa kuih. Masih mencari kuih muih. Itu asap apa tu? Oh, itu bakar ayam. Kuih tak jumpa, beli donat. Ini sudah lari peraturan. Sungguh sedap ini mangga. Cari kuih benda lain dapat. Nampak sangat kau. Jaga-jaga langgap motor orang. Masih misi mencari kuih muih. Sini sudah penuh. Oh, masih buka. Ini saya cukup suka dengan kuih ini. Ini orang panggil kuih apa ni? Kita berada di Bandar Kulim. Acah-acah busy Bandar Kulim ni. Balik telah tiba. Ini nasi kandak memang best. Corner sikit. Oh, Bandar Kulim yang kecil tapi busy. Luncur. Ada Merdeka Tower. Masjid. Pencemaran udara. Janji selamat pergi balik kerja.